Malam-malam di kampung kami sentiasa sunyi. Sunyi yang tidak menenangkan, tetapi sunyi yang membuatkan bunyi kecil terasa besar. Surau di hujung kampung kami adalah satu-satunya tempat yang masih bercahaya selepas waktu isyak. Lampunya tidak terang, namun cukup untuk membezakan antara yang hidup dan yang ditinggalkan. Surau tu kecil. Dindingnya sudah mula menguning, lantainya sejuk walaupun cuaca panas, dan bau sejadah lama sentiasa berlegar di udara. Bau debu, peluh, dan doa yang tidak pernah putus. Sebenarnya, sebelum ni pernah juga ada ustaz lain yang mengajar di surau ni. Seorang demi seorang, datang dengan semangat, datang dengan harapan. Namun semuanya tak lama. Bukan kerana mereka tidak berilmu, bukan kerana mereka tidak ikhlas, tetapi kerana tiada sambutan. Pelajar semakin berkurang, saf makin kosong, dan akhirnya pengajian terhenti dengan sendirinya. Berbeza dengan ustaz ni, di sinilah ustaz ni mengajar setiap malam 4 hari seminggu. Walaupun pelajarnya sedikit, terlalu sedikit untuk disebut berjaya. Kadang hanya 3 orang, kadang 5. Pernah juga cuma kami berdua. Namun, ustaz tetap datang. Datang awal, menyapu lantai sendiri, susun sejadah satu persatu. Seolah-olah ustaz sedang menyediakan tempat untuk tetamu yang kami tak nampak. Aku pernah bertanya dalam hati, apa gunanya semua ni? Bukankah lebih baik ustaz berehat atau pindah mengajar ke tempat yang lebih ramai? Namun setiap kali persoalan itu muncul di benakku, aku tak mampu melontarkannya. Seperti biasa, ustaz akan membuka kitab dan mula berkata, ilmu ini bukan milik kita. Kita cuma penyampai. Siapa yang mahu dengar, itu urusan Allah. Nada suaranya tenang, tidak mempertahankan diri, tidak menagih simpati. Aku terkesima dan tertunduk, seolah-olah ustaz tahu apa yang ada dalam hatiku. Malam Jumaat tu suasana terasa lain, sangat lain. Bukan kerana hujan, bukan juga kerana angin, tapi kerana udara di dalam surau terasa menekan dada. Kipas siling berpusing perlahan, bunyi gesekannya seolah-olah menira masa. Kami duduk bersila di saf hadapan. Ustaz membuka kitab dan mula membaca. Baru beberapa minit pengajian bermula, tiba-tiba bau asing menyentak deria kami. Wangi, pekat, menyengat. Bau seperti kemenyan yang dibakar lama atau minyak ud yang terlalu tua. Bau yang membuatkan bulu roma naik, bukan kerana busuk, tetapi kerana bau tu tak sepatutnya ada di sini. Aku menoleh ke kiri, ke kanan. Beberapa pelajar menggosok hidung perlahan sambil berbisik satu sama lain. Ada yang menarik nafas dalam, seolah-olah cuba memastikan bau itu benar-benar wujud. Namun ustaz tidak berhenti. Suaranya tetap tenang, malah semakin teratur. Dan ketika itulah aku terasa saf belakang tidak lagi kosong. Aku menoleh ke belakang, tak nampak sesiapa pun. Namun ruang tu terasa diisi, penuh, seperti duduk di dalam bilik yang sempit dengan orang yang ramai. Sesekali, di celah bacaan ustaz, aku mendengar bunyi halus, seperti suara kanak-kanak. Bukan suara bermain, bukan suara ketawa. Hanya bunyi kecil, seperti anak kecil yang sedang belajar menyebut sesuatu.
Tengkuk aku meremang. Aku menahan nafas dan mula curiga. Setahu aku tiada seorang pun antara kami yang membawa kanak-kanak. Namun ustaz tak terkejut. Malah suaranya menjadi lebih perlahan, lebih berhati-hati. Seolah-olah setiap ayat tu sedang diajar kepada makhluk yang sangat menghormati ilmu. Malam-malam seterusnya, pengajian tetap berjalan seperti biasa. Namun perasaan kami tidak lagi sama. Masing-masing mula bertanya apa sebenarnya yang berlaku. Tapi tidak seorang pun yang berani bertanya langsung dengan ustaz. Kadang bau ud itu hadir, kadang hilang. Kadang suara halus itu kedengaran, kadang sunyi sepenuhnya. Namun satu perkara pasti, surau itu terasa semakin penuh, semakin terasa hidup. Ustaz semakin kerap memandang ke saf belakang, bukan dengan wajah takut, tetapi dengan wajah bertanggung jawab. Seolah-olah beliau sedang memastikan semua pelajar memahami apa yang disampaikan. Sejak itu, aku mula datang lebih awal. Bukan kerana rajin, bukan kerana ingin menyiasat, tetapi kerana aku tidak mahu masuk ke ruang yang sudah dipenuhi tanpa memberi salam. Satu malam, ustaz bertanya dengan kami, "Anak-anak, kamu tak rasa surau ini semakin sempit?" Kami semua saling berpandangan, tapi tiada seorang pun yang berani menjawab. Ustaz bertanya lagi, "Kalau satu hari nanti pengajian ini tinggal ustaz seorang saja, kamu rasa ustaz patut teruskan atau berhenti?" Kami diam dan terpaku. Soalan itu terasa berat. Ustaz menyambung perlahan sambil senyum. Ustaz akan tetap mengajar, walaupun tiada siapa yang duduk di hadapan. Aku tunduk. Baru aku faham, istiqomah itu bukan tentang ditemani, tetapi tentang siapa yang kita temani, Allah atau pujian manusia. Malam tu, kelas tamat tepat jam 10. Selepas bersalaman, kami bangun dan beredar. Langkah terasa berat. Aku hampir keluar pintu apabila terdengar ustaz memberi salam. "Assalamualaikum." Ucapan itu bukan kepada kami. Aku berhenti seketika. Ada nada suara menjawab, "Waalaikumsalam." Suaranya lembut, tenang, dan bukan suara manusia biasa. Aku terpaku seketika, namun tidak berani menoleh. Aku dengar setiap patah perbualan mereka. "Saya lihat kamu ni tak pernah terlepas kelas," kata ustaz sambil tersenyum. "Kami datang kerana ustaz tidak berhenti," jawab suara itu. "Ilmu yang diajar tanpa mengharap balasan lebih, kami hormati daripada ilmu yang dicari kerana nama." Ustaz mengangguk tanda setuju. Kemudian ustaz bertanya lagi, "Siapakah kamu?" "Kami adalah makhluk Allah yang Allah izinkan mendengar ilmu kerana ustaz tidak memilih siapa yang hadir," kata suara itu perlahan. "Kami datang bersama keluarga kami, istri dan anak-anak kami," sambung suara itu. Ustaz mengangguk perlahan. Aku menggigil, bukan kerana takut, tapi kebenaran yang baru saja aku dengar. Kebenaran yang baru saja menyentap rasa malu di hatiku. Sejak malam tu, perkara-perkara aneh mula berlaku. Kadang-kadang ustaz menemui buah-buahan segar di sejadahnya.
buah yang tidak pernah tumbuh di kampung kami. Kadang-kadang pula batu serai atau benda-benda kecil yang asing. Namun Ustaz tidak pernah menyimpannya lama. Ada yang ditanam, ada yang ditinggalkan, ada yang hilang sendiri. Kalau hati mula terpaut pada pemberian, disitulah ilmu akan kehilangan berkat. Pesan Ustaz kepadaku. Aku mula faham, bukan semua yang luar biasa itu kemuliaan. Ada yang hanya ujian untuk menilai keikhlasan. Hingga hari ini, pengajian masih berjalan. Masih sedikit di mata manusia. Namun aku tahu, surau itu tidak lagi sunyi. Setiap kali aku masuk, aku akan beri salam dengan suara yang lebih rendah, lebih beradab. Kerana mungkin di saf yang aku tak nampak, ada makhluk Allah yang sudah duduk dan lebih takut kepadanya daripada aku. Kisah ini mengajarkan aku bahawa ikhlas itu tidak perlukan saksi manusia. Ia cukup dengan Allah. Ia mengajarkan aku bahawa ilmu tidak pernah sunyi walaupun manusia berpaling. Dan ia mengajar aku sesuatu yang paling menakutkan. Makhluk yang tidak kita lihat boleh jadi lebih menghormati majlis ilmu daripada kita yang diberikan mata, akal dan masa, namun masih memilih untuk tidak hadir.